Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Okay, video kali ni aku nak share tentang satu PC yang aku beli. Ni PC second lah. Ni AIO all-in-one aku beli dekat company aku. So ini PC second aku beli dengan harga second lah. So ini saiznya 27 inci AIO. AIO maksudnya all-in-one, hard disk, RAM, semua dekat dalam ni ada lekat ni sama. So kali ni apa yang aku nak buat, aku nak tukar hard disk dia ni. Sekarang ni dia pakai hard disk biasa, hard disk biasa SATA, bukan SSD. So aku nak tukar pada SSD lah, kasih laju sikit. So ni SSD yang aku dah ada 240GB. Ni SSD yang aku guna sebelum ni untuk buat mining. So aku dah reset. Aku akan masukkan ke dalam PC ni. Lepas tu aku akan reformat, masukkan Windows 11 Pro yang barulah ke dalam ni. So performance dia akan lebih mantap dan laju lagi. Okay, kalau korang nak tahu macam mana cara nak pasang atau nak buka PC ni, okay, aku akan tunjukkan sekejap saja lagi. Okay, rasanya tak pernah tengok lagi kan macam mana nak buka benda lah ni, tentang mana nak copy betul. Okay, jom. Okay, first kali kita baringkan monitor ke PC ni macam ni. So kalau korang tengok kat bawah ni, kat sini dia ada ni tau. Ni dia macam ada lock ni. Boleh boleh tolak. Nampak? Dia boleh tolak. Nampak? Tolak. So once you tolak je, tolak, dia akan bengkat. Tu dia. Ni kaki ni. Kaki ni memang berat. Berat na'udzubillah. Ni memang berat. Letak bawah. Okay, so ni kalau kau nampak ni, dia punya kipas apa semua. So semua ada kat dalam ni. So macam mana nak buka? Okay, tengok ni ada kat kawasan ni, dia ada satu ruang, macam ada satu parit ni. Satu lah sini dan satu lagi kat sebelah sini. So kau nak buat apa? Pakai jari ni, kopik tekan. Tu dia agak ketat sikit nampak. Kita boleh buka. Tu. So yang belah sini pula. Ni. Nampak. Sekaligus dibuka. Itu dia. Bang. So ni letak tepi. Okey, inilah rupa dalaman AIO HP Elite 1. HP Elite 1 model 800 G4. Yang ni silap tadi aku kata 27 kan, bukan, ni 24 inci. Okay, so ini bahagian dia punya benda ni, CPU. Betul tak CPU? Yalah CPU kot. CPU, dia punya RAM, ada 2 slot. Okay, ni hard disk. Ini dia punya kamera, tempat kamera. Boleh tekan tu kamera. Ini dia punya DVD drive. So sekarang kita nak tukar dia punya hard disk je. Untuk masukkan hard disk ni.
Okay, sekarang kita dah siap tukar hard disk. Aku nak format. So aku memang ada sediakan ya satu pendrive untuk Windows ni, untuk boot from Windows. So apa yang kita kena buat, aku akan cocok dekat USB ni dulu. Wah, agak mencabar. Okay, cocok aku nak on. Okay, button on dia ni kat sebelah bawah. Nampak? Ni nampak? Nampak tak nampak? Kat sini, dekat sini. Tu dah nyala. F9. 9 ke F berapa lah, aku lupa lah. Ni yang kita buat menu. Okay, sepatutnya dia akan detect pendrive lah. Detect tak lambat pula ni. Okay deh. Ini biasa ni. Escape kena je. Enter. F9. Menu. Nampak sikit, dah lama tak buka ke sini. Okay, dia akan keluar macam ni. Biasanya pendrive yang kita dah buat untuk boot biasanya dia akan duduk nombor 1. Alamak, lupa cakap, PC ni touchscreen. Aduh mak boot menu, tapi boot menu balik tertekan. Okay, biasanya dia akan letak duduk nombor 1 lah. So ambil je folder ni. Okay, tunggu loading. Lama juga tunggu sampai dia keluar loading. A few moments later. Okay, dia akan keluar macam ni language English. Dan kat sini mestinya aku akan ambil English tapi Malaysia lah. Okay, keyboard US. Clear. Next. Now. Okay, dan keluar macam ni. Ini aku akan ambil Pro. Okay, untuk activation aku akan activate selepas install Windows ni lah. So tapi itulah, tak aku nak tunjuk license kat korang pula kan. Okay, ni biasanya aku akan clearkan dulu. Hadiah lama ni aku guna untuk mining. So aku clearkan dulu. Okay, create baru, better memang kena create baru. So dia akan create at least 3 partition. Ni dia. Satu untuk sistem, MSR dan primary. Kita akan install Windows ni dekat primary. Pilih primary. Next. Okay, tunggu sampai siap. Ni, lebih kurang dalam setengah jam dia akan siap. Okay guys, dah siap format, dah siap masuk Windows dan dah siap activate. So ni Windows 11 Pro. Sekejap, betul ke dah activate? Tengok sekejap. Okay, tengok dulu spek dia lah. Okay, ni spek dia 11, 10, 22, 8GB. Plan 8GB je, tapi dia sebab dia smooth sebab kita tukar SSD. So activation dah activate. Terbaik. Sebaik lah. Okay, itu sajalah rasanya apa yang aku nak share.
Sekarang ni aku nak install apps apa yang perlu, apa yang patut. So kalau korang nak dapatkan stok di sini atau ada satu lagi model tapi kecil sikit lah, itu tapi business pack, aku akan letakkan dekat link description below. Sementara stok masih ada. Okey, itu saja untuk perkongsian video kali ni. So banyak lagi aku nak kena install ni. Tu sikit lah sebab aku ada SSD kan, tapi smooth, laju, sedap bekerja. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Hope apa yang aku share ni bermanfaat untuk korang. Okey, terima kasih. Terbaik. Peace yo.